cepat. Barang-barang pula. Au, mai buka kan? Kat rambut. Yelah. Dah. Minum susu. Air masak nak? Yummy. Pakai bag. Morning teacher. Good morning teacher. Kiss. Bye-bye. Okay, done hantar Mika. So it's time to go back dan do some work. Okay, dah siap sampai rumah. So sekarang ni planning I nak complete my to-do list. I dah list out to-do list I semalam. Semalam tak boleh tidur sebab ada so many things in the brain. So I brain dump. Then I plan to tackle it today. Also, apa lagi ya? I nak record juga macam B-roll macam tu lah. Let's do this. This is where I brain dump my to-do list malam. Plus I got only like 1 month plus left untuk tackle the business before I'm gone. Because I'm like super pregnant, so nampak double chin. I dah cuba dah untuk tak makan terlalu banyak time pregnant, tapi I tak boleh control. So it's okay. We're gonna have mommy come back lepas I dah beranak nantilah. Hopefully I beranak normal je. I tak nak Caesar. Seboleh-bolehnya I tak nak Caesar. So now I nak record B-roll for I think untuk ads kot. Sebab I need to tackle the big frog first. Lepas tu ni ada meeting. So ni tripod yang I akan guna. Okay, so dah siap tackle the big frog, which is dah siap record B-roll kan untuk ads. Now it's time untuk tackle my to-do list before meeting pukul 10. Tapi I sebenarnya tak breakfast lagi. So maybe I'm gonna spend 15 minutes, 15 to 30 minutes. Lepas tu dia akan sampai 9.40. So I've got rest time before the meeting. I tengah buat banner untuk speed challenge dalam PIP membership. Hari ni day 2 challenge. So banner day 2. Sekarang pukul 9.30 and I already done 2 things today. Yay! So kita makan ayam goreng je lah as a breakfast. Mungkin dalam 2-3 ketul. Saya rasa 3 ketul baru kenyang. No idea what I'm doing. Husband I cakap orang dah tak tengok vlog sekarang. And I'm doing vlog sebab my friend yang suruh I buat vlog. Plus I memang dah lama nak buat vlog. Just to share a little bit bits and bobs of my daily life with the audience, with you guys. Oh, and this is baru beli. Oh, and this one is supplement yang I tengah try sekarang, lactation jelly. Boleh ambil even before before delivery kan. Dulu masa I first baby, I really struggle with breastfeeding. So yeah, hopefully it helps this time. Dia macam jelly keras. Boleh gigit. I'm dah siap and fresh orange. I need to supplement myself sebelum meeting. Morning, Kak. Hi, morning. Okay je kan baby kan? Maksudnya macam Premature jugalah. oh, premature Berapa minggu? Berapa minggu? 34. Dah pukul 12 suku. So time untuk pick up budak kecil tu.
Now I rasa macam nak pergi beli susu sebab I nak buat jagung cheese. Teringin pula nak makan jagung cheese. So let's go to Speed Mart. Cakap let's go to Speed Mart. To Speed Mart. Dekatlah. Lajunya jalan. Tak mau beli tu, dah beli dah semalam. Dah sampai rumah. I nak buat kerja sikit. And I rasa tak ada apa-apa dah kot nak vlog. So this might indicate the end of the vlog sebab I nak buka tudung. So buat kerja. Itu rutin I. Hari ni dinner dekat luar Speed Mansion. Hello. Nak makan pizza. Mana pizza? Where's pizza? Where's pizza? Wow. Ini mana? So ni kot. Ni watermelon ke strawberry? Strawberry. Strawberry ada, watermelon ada. Pizza mana? So, ini. Okay. Wow.